Tak ada? Oh ya, dia sekali dengar aku balik tu. Assalamualaikum. Ni sarang yang kedua pagi ni. Mungkin video yang akhir lah. Saya tak buat dah lepas ni sebab saya nak mencari. Ni sarang dia. Ni lebih kurang 10 kaki. Ni. Besar lah sarang ni. Okay, kategori jabur besar lah ni. Yang naik ikut mana Pak? Naik ikut dia lah. Sebab kamu bawa itu Batman tak apa. Batman ada, Spiderman. Spiderman hari ni cuti. Dia beraya sangat. Okey. Ni tang yang kedua ni. Pakai ni. Ni semua dia cari jalan belaka. Aduh, macamlah berat sangat bawa mayang sawit. Mayang sawit ni je abang-abang. Kawan nyebut dah bau. Aduh. Tadi sebab tak ada mayang sawit lah mati video aku. Tak apa, ni kau pegang tak apa. Tahulah ikutlah ni kan. Kota gede lah. Ni jelas clear dah ni sebab dia rendah. InsyaAllah kalau petangkar kita ambil yang paling rendah sekali. Lebih kurang sejengkai je dengan tanah. Ni pokok kenik tu je? Ikut kepang. Ni ikut depan? Ikut dia lah. Dia yang lebih arif. Sebab ni licin sikit ni. Kalau ikut pangkai tu senang sikit. Tapi yelah. Resiko duduk situ besar kemungkinan sarang buah jatuh. Sebab awak kepok atas dia satu. Yang keduanya awak mesti akan tebas di atas tu. Dia jadi rongga, dia jadi terang di atas. Jabur ni dia memang tak minat ke terang-terang. Dia suka duduk. Tengoklah tempat dia. Tu panggil jabur. Tu dah bunyi gerimau dah tu. Dah lari bunyi. Dia buat mayang duduk tu. Aku tak ada. Dekat orang tu je. Dah gatal dah lengan-lengan ni. Awak ni tak tahan lalu dah. Sedah je. Dah dapat 2 ke 3 rasa tadi. Dapatlah faedah pagi ni. Pagi raya kedua. Ini bukan yang game letup tu ya. Yang game letup tu dekat Kuala Lumpur. Ni bukan. Ni kamu bakar. Dia dah keluar dah. Ada kat malek tak lekat. Aku malek terus. Sebab ni dia dapat bau tadi. Bau damang. Ambil saya lah. Nah ustaz yang pegang. Dia beri saya ke. Ni mayang sawit saya. Lantak dia lah. Dia berdua di atas. Dia manjap dua pula. Pokoknya besar betih. Mampu. Buang matahari. Dah kering apa tak? Jangan. Ya. Itulah kepala dia. Molek dengan asap terus tala ke dia. Tengok cara dia potong. Itulah bahagian rezekinya. Yang buang tu itu sebab nak ulur macam beldi. Terpaksa tebuk gitu. Satu, yang keduanya itu adalah bee pollen. Debu bunga. Yang memang kita kalau boleh kita tak nak masukkan dalam baldi. Nanti gas dia kuat. Gas dia kuat, lepas tu madu jadi tak lawa. Tapi boleh makan. Yang macam tanah dekat kepala botol tu. Tu bee pollen, debu bunga. Alhamdulillah. Masuk dah dalam baldi. Ibu pun tak garang. Okey, settle masalah. Moga-moga dia tutup, jangan masuk air. Itulah dianya. Nak cari kualiti. Memang tidak
Tak ada lalu niat nak bercampur, nak cari runtun. Tak ada. Tu Sobimal lah. Encik-encik, tuan-tuan, datuk-datuk, dating-dating. Marhain. Okey. Itu saja. Assalamualaikum. Tengok tu. Ni hasil. Seketul besar bola dah tu. Betul. Comel. Baru nak nutup. Ni yang panggil tutup. Dia dah tutup. Dia dah penuh betul ni. Yang lain tu baru nak ngisi. Okey, Assalamualaikum.